Hey, what is up my good people? Dan aku baru saja lepas menonton filem The Mandalorian and Grogu. Star Wars is back. Aku suka filem The Mandalorian and Grogu ni, walaupun macam aku rasakan mungkin ada setengah fans yang akan kata macam tak se-epic Star Wars yang sebelum ni, tak sehebat filem Star Wars original trilogy ke sequel trilogy ke even prequel trilogy ke. Yes, aku agree. Tapi sebab filem ini dia tak bermain dengan lore Star Wars yang luas macam Jedi, Mandalore, underground world, pasal Sith, tak ada. Jedi and Sith tak ada dekat dalam filem ni. So basically ini filem stand alone tentang pengembaraan The Mandalorian and Grogu. Kalau korang tengok filem ni, the first half tu The Mandalorian, the second half tu and Grogu. First benda yang aku suka dekat dalam filem ni, okay, ni memang benda paling obvious. Aku suka dengan design creature yang ada dekat dalam filem ni, all the monsters dekat dalam filem ni. Sebab dalam filem ni dia dah tunjukkan macam mana Mando dengan Grogu nak selamatkan Rota the Hutt, anak kepada Jabba the Hutt. Dan Rota ni dia dekat dalam gladiator ring. So dekat dalam gladiator ring ni adalah banyak monster-monster yang dia kena berlawan kan. So dekat situ it's like macam monster mash. Memang jadi monster mash. Dan bukan kat situ je, aku rasa memang Dave Filoni dan juga Jon Favreau memang saja buat cerita ni ada kaitan dengan The Hutts. Sebab The Hutts memang bermain dengan makhluk-makhluk rasa ni tau. Sebagai diorang punya pet simpanan diorang untuk nak torture mangsa-mangsa diorang. So dalam ni lepas tu bila dia tunjuk the twin Hutt dalam ni, dia tunjuk pula ada dragon snake dekat dalam, and then lepas tu adalah beberapa creature alien yang lain. So at least kau rasa macam okay, this is Star Wars, this is space fantasy. Bukannya cerita macam kau tengok space fantasy macam Solo kan contohnya kan. Tapi where's the alien? Where's the freaking alien? Show us the alien lah. So this dalam filem ni kau dapat banyak creature dan juga alien. Yang kedua yang aku suka dalam filem ni adalah kecomelan watak Grogu dan all the babu freaks dekat dalam filem ni yang memberikan heartwarming plot dalam filem ni tau. Dia menggunakan puppet, jadi dia menggunakan klasik trope daripada zaman-zaman George Lucas dulu tahun 70-an 80-an, dan ada juga certain part waktu dia nak tunjuk creature tu dia gunakan macam ala-ala stop motion juga. So bagi aku benda tu memberikan satu nostalgia feeling bila kita tonton filem ni. Dan yang ketiga yang aku suka pada dalam filem ni, of course the badass Mando Din Djarin dalam filem ni, lakonan Pedro Pascal. Aku rasa benda ni memang even daripada series pun aku puji Pedro Pascal. Dia walaupun dia pakai helmet, but we can feel the emotion, we can feel the anger, we can feel the furious, we can feel macam mana apa yang dia rasa setiap kali setiap babak yang ditunjukkan dalam filem ni. Dan badass gila, dia tunjukkan action non-stop daripada awal sampai habis. Walaupun dekat tengah-tengah tu adalah dia macam a bit jadi macam National Geographic sikit dengan Grogu kan. Tapi dia bagi brief, dia bagi plot to brief. Dia bagi plot untuk bernafas. So aku rasa macam benda tu antara yang menarik lah dalam filem ni. Kalau benda yang aku kurang suka, okay, basically sebenarnya kalau tengok filem ni, kenapa kadang-kadang ada orang rasa macam something macam tak cukup lah. Dia cerita ni sebenarnya dia ibarat macam kalau kau tengok di Filoni, macam mana dia arah filem The Clone Wars, the animated movie tau. Dia macam the animated movie. Sebab Dave Filoni memang pandai buat animation. And filem ni kalau aku boleh membayangkan, kalau dia buat animation pun boleh jadi. Sebab dia very singular, very standalone adventure tentang The Mandalorian dan Grogu. Jadi mungkin disebabkan itu, cerita dia macam mungkin tak sesuai untuk live action. Jadi itu sebab mungkin ada setengah yang rasa macam tak berapa kesampaian dia punya level cinematic tu. Tapi bagi aku tak sangat. Bagi aku rasa macam sampai sebenarnya benda-benda macam itu. Cuma mungkinlah kalau lepas ni dia nak buat second movie ke apa ke, dia boleh sentuh lebih lagi cerita yang important, cerita yang macam
ada kait sikit lah dengan dunia Mandalore, dunia Grogu ke apa kan. Tapi pasal ni bagi aku tak ada masalah bila dia buat cerita standalone. Sebab kalau kau nak betul-betul layan dia punya lore dalam filem Star Wars ni, dalam dunia Star Wars ni, kau layanlah series. Dekat series kau dapatlah Luke, dekat series kau dapatlah Han, dekat series kau dapatlah pasal Jedi, pasal Mandalore apa semua. Sebab dia lebih banyak lagi dia boleh cerita. Dalam filem ni kau tengok je lah dia orang punya adventure, tu je. Maka dengan itu untuk filem ini aku boleh bagi rating sebanyak 9/10 bintang. This is the way.